Dan sehingga kan Allahumma salli ala Muhammad disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau kita nak baca tentang akhlak Nabi ni sangat banyak. Bahawa Nabi mai ni di antara misi Nabi ialah untuk ajar akhlak. Sampai Nabi kata, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk aku menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maksudnya untuk aku ajarkan kepada umat akhlak yang sempurna kepada mereka. Dan bila Nabi nak ajar tentang akhlak, sudah tentu Nabi dah komplit dah tentang akhlak ni. Sehingga Allah yang puji Nabi tentang akhlak, iaitu kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Nah, maksudnya apa? Nabi memang dicetak dengan akhlak yang sudah lengkap kepada Nabi SAW, dan akhlak Nabi tak ada siapa pun boleh tanding. Baik. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebut di antara akhlak Nabi SAW, ketika mana ada seorang perempuan mai untuk bertanya sesuatu pada Nabi secara privasi. Waktu tu Nabi duduk dengan para sahabat, ada seorang perempuan mai jumpa, kata, wahai Rasulullah, saya nak berbicara dengan Rasulullah, antara kita dua aja, tak mahu orang lain ada. Waktu tu apa Nabi cakap? Nabi balas, biasanya Allahumma salli ala Muhammad, orang kalau dah ada kedudukan, bila orang memerlukan dia, sudah tentu dia akan arahkan, tak apa, nanti mai tempat saya sekian-sekian tarikh, saya tunggu tang ni. Biasa lagu tu. Tapi Nabi tak. Nabi cakap dekat perempuan tu, Nabi kata, kalau begitu puan tunggu di mana-mana simpang, nanti saya pi. Subhanallah. Tengok akhlak Nabi gua nak. Nabi sanggup susahkan diri Nabi untuk memenuhi ataupun nak selesaikan urusan seorang makcik itu. Dan Nabi sendiri yang akan pi ke tempat tersebut. Nabi suruh duduk di mana-mana simpang yang orang boleh nampak kita dari jauh. Kenapa? Tak mau bagi timbul fitnah. Subhanallah, itu di antara bentuk tawaduknya Nabi SAW. Dan tawaduknya Nabi sampai tahap dengan budak-budak pun Nabi tawaduk. Nabi rendahkan diri. Nabi SAW pernah satu ketika ada seorang budak perempuan. Waktu tu Nabi ada urusan. Tiba-tiba budak perempuan ni mai kepada Nabi, ajak Nabi untuk selesaikan kehendak dia. Budak tu tarik tangan Nabi dan Nabi pun tangguh urusan Nabi. Nabi ikut budak tu pergi. Setelah selesai baru Nabi sambung urusan Nabi. Subhanallah. Kita kadang-kadang dengan budak-budak kita ni ego tinggi. Sorok kacau lah. Bisa dah. Allahu Akbar. Hampa budak-budak tu ni lah, bijauh ni orang tua-tua. Allahu Akbar. Kita agak kasar dengan budak-budak. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Kemudian